welcome back to my channel. So lama gila dah rehat daripada channel. So kali ni kita dah on the way dah pun nak ke Pahang. So kita orang nak pergi bercuti. Kali ni extra sikit sebab kita bawa anak-anak. Last kita bercuti 3 tahun lepas. Masa tu kita orang masih dalam fasa honeymoon lagi. Sekarang kita dah bawa 2 ketul budak ni. So kita tengoklah kelang kabut ke tak kelang kabut. So jom kita pergi Pahang. Baby. Okay, so sekarang kita dekat perhentian Gambang, Bukit Gambang. Ini Iskandar. Iskandar. Siapa tu? Siapa tu? Hai. So kita rehat kejap lah. Since Iskandar pun dah bangun. Dah lama sangat duduk kasip. Lepas tu kakak pun dah bangun. Ni abah diorang tengah beli buah. So kita rehat sekejap sebab tak sangka ya, jauh jugalah perjalanan ni. So kita tunggu sampai kejap lagi. Aku excited. Oh. Why? Adik. Bye-bye. 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 So kita ada lagi sejam untuk sampai. Sekarang dah pukul 4.20 macam tu. So kejap lagi insya-Allah lah kita sampai. Hey guys, so kita dah sampai. Okay korang, so kita dah sampai. So kita buat room tour. So dekat sini korang akan nampak sinki. Lepas tu kat sini ada cabinet, ada air fryer, ada microwave, ada cerik juga kalau kita nak air panas ataupun air masak. Lepas tu dalam ni dia punya shower and jamban. Dia sekali. So ni jamban, sinki, cermin, lepas tu shower. Tak ada heater. Lepas tu sini meja makan dia. And ni dia punya peti ais. Peti ais dia fully function, sejuk, besar. So kalau korang nak bawa makanan ke, makanan yang ready to eat lah. Janganlah nak masak pula kat sini kan. Lepas tu kat sini boleh letak kasut ke, beg ke. Lepas tu dapat sofa bed, dapat TV, dapat study table. Lepas tu view dia, view city Kuantan. Nampak tu. Nampak menara. Mana? Tu. Nampak menara. Lepas tu nampak masjid tu kat sana. Lawa lah. Cuma yang tak lawanya yang kat bawah ni. Okay, lepas tu kat situ ada 2 katil queen. Kita orang anak 2. So kena ambil yang katil queen punya. So ni lah dia, katil dia dekat dengan tingkap. So okey lah, dah sejuk sikit. Tadi macam panas sikit. So tu je room tour. Okay, so kita dah sampai first kedai yang kita nak makan. Let's go. Adik, let's go. Kakak dah lapar. Mencung dia sampai KL. Mencung sampai KL kakak. Are you okay? Oh, okay. Tak boleh cakap. A few moments later.
I buat video. So kita orang dah balik dah dekat apartment, dekat kondo. So tadi ingat kan macam lepas daripada makan tu nak lepak taman Esplanade tu. Esplanade ke nama dia? Nak bagi kakak penat lah. Nak bagi main lah kononnya. Tapi adik dia pula berak. Lepas tu kita orang patah balik lah sebab tertinggal beg diapers. So besok je lah. So untuk besok so far aku ada perancangan untuk pagi je. Pagi nak pergi makan dekat Nasi Lemak Maklum. So tengoklah luck kita orang buka ke tak kedai tu. Sebab dalam Google kata buka. Takut sampai-sampai tak buka. 2,000 years later. So kedai tadi, kedai Solace Cafe tu korang kena try sebab betul-betul sedap ya. Dia bukan hype. And diorang punya kedai pun macam tak ramai sangat orang tau. Tapi sedap gila, sedap. Sumpah sedap. Dia macam apa yang aku makan tu. Dia macam roti Subway. Lebih kurang macam tu. Tapi sedap gila. Korang kena try. So kita jumpa besok. Okay? Bye. The next day. Hi guys. So hari ni hari kedua kita dekat Kuantan. Sekarang ni kita dekat Loteng Cafe. Betul-betul depan pantai Teluk Cempedak. Sea view. Kita nak makan. Adik, sekarang balik. So, sekarang nak order makan dulu. Nak makan. Lepas tu kejap lagi nak teka-teka gambar dekat pantai. Tapi sebab panas. So, maybe kejap-kejap lagi. Sekarang kita betul-betul kat depan pantai ni. Kita nak tangkap gambar. Tangkap gambar anak beranak. Apa ini? Tengok muka dia happy gila. One hour later. Okay, so kita dah balik dekat bilik. Tadi sebenarnya nak pergi kafe tapi sebab kepanas sangat. Lepas tu anak-anak pun dah tak terkawal. So kita balik je. Lepas tu kejadian tadi tripod patah. So tadi nak cek kedai gadget pun tak jadi juga sebab tak berkenan. So kita balik je. Kejap lagi nak mandi swimming pool. So kejap lagi aku akan tunjuk swimming pool. Excited ke? Kakak. Last sekali Iskandar tidur. Sian dia kepenatan. Dah. Okey. Best tak? Menggigit. Ha? Esok kita turun awal sikit. One hour later. Hey, so kita nak makan.
makan. Kita dah sampai dekat Big Bite Cafe. A few minutes later. So sekarang kita ada dekat Taman Esplanade. So kat sini korang boleh bawa anak korang main taman. Ada 2 taman. Lepas tu kat situ ada Sungai Pahang. Ada orang memancing. Kalau korang nak lepak-lepak, nak duduk saja pun boleh juga. Okay, kat sini ada taman. Cantik lah untuk bergambar. Okay, jom kita balik kondo. The next day. So hari ni hari ketiga. Kita dah sampai kat depan kedai. Kedai Notice. Ni kedai dia. Jom. Okay, kita sudah makan. So sekarang kita nak pergi pantai. Lepas tu kita nak makan celup tepung. Adik? Macam ni, adik. Kakak dah tidur dah. Kakak penat. Okay, so kita nak pergi di Selera Pantai. Tapi sebelum tu kita nak singgah mat dulu. Kita nak beli air. Lepas tu plastik sampah sikit. Korang. Anak aku kan baru je 2 kan. Memang aku nak anak 2 je pun. Macam mana aku tengah berfikir, macam mana orang yang ada anak ramai bawa anak dia pergi kedai makan. Aku macam every time kita pergi kedai makan mesti akan ada something yang perangai anak yang buat ke kita macam aduh, macam malas lah nak makan luar. Kau tahu tak, bila kita nak pergi makan luar tu kita macam berfikir 2-3 kali. Better bungkus makan kat rumah daripada makan kat luar. Sampai macam tu sekali ya. Tapi semenjak ni anak kita macam behave lah. Especially adik. Adik macam bagi kerjasama sikit lah. Tapi kalau dia dah mengantuk dan nak susu, memang dia tak kira lah tempat mana pun. Dia memang akan buat hal. Macam kalau kakak, kalau dia nak makan, dia makan. Kalau dia tak nak makan, dia nak turun daripada baby chair. Daripada baby chair. Lepas tu dia jalan-jalan dalam restoran. Kalau dia jalan saja tak apa. Ini dia baring pula atas lantai tu ya. Dia buat macam taman permainan. So itulah satu benda yang dalam fikiran aku semenjak kita orang ada anak kecil ni. So sebab itulah korang tengok dalam YouTube aku ni tak banyak sangat. Dah tak banyak dah vlog. Sebab aku terlalu busy menguruskan 2 budak ni. Sebab lepas ni Iskandar dah nak operate anak tekak pula. So kena enjoy dulu masa yang ada. Ya. Lepas tu baru kita fikirkan macam mana. Bye-bye. 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 Lepas dah pusing satu Kuantan, akhirnya jumpa. Alhamdulillah dia. Akhirnya aku dah jumpa dah tripod yang aku nak dekat kedai bajet murah. So nanti korang boleh tengok
Aku review tripod tu sekejap lagi. Sebab aku nak pergi tepi pantai kan. Tepi pantai confirm berangin. So aku nak tengok ketahanan dia. Adakah dia akan bergoyang ataupun dia akan stabil. So kita tengok kejap lagi. So nanti korang boleh beli. Kita dah sampai. Belakang tu laut. Korang tak nampak macam mana kedai dia. Cantik. Saya ada pondok. Pasal ada tempat nak bergambar. Nampak tu. Macam dalam potret. Dia punya laut tu ya. Sini pun ada tempat bergambar juga. Kalau nak takut gambar. So makanan kita dah sampai. Restoran lain diri. Lepas tu ambil sos. Ambil air. Air dihantar. Ada ABC. Ada macam-macam air. Korang pilih je apa korang nak. Okay. So jom kita makan. Diorang kat sana. Okay, so sekarang kita ada dekat Warisan Wan Tom Yum. Nanti kakak kita nak makan tom yum. Adik tidur. Ni air kita order. Air green tea dengan air apa? Baby, you air. You air apa? Nescafe Ice. Tadi dia beli kat budak ni durian crepe. Ni kita cuba sedap ke tak. Bila apa-apa dia tak boleh buat. Panggil budak tu boleh semua. Hari ni last day sebelum kita balik KL. So sebelum kita balik kita makan dulu. Kita orang makan dekat Tangrab. Ni ice blended chocolate. Ice blended mint. Yang tu ice chocolate. Kita dah order makanan tapi belum sampai. Anak-anak dah kelaparan. Okay, so ni chicken finger dengan fries. Ni untuk anak-anak dengan mantau bun. Burger, yang tu buttermilk chicken burger. Jom kita makan. Dessert kita dah sampai. One eternity later.
Okay guys, so kita dah sampai kat rumah. Seperti yang dijanjikan, aku nak review tripod ni, tripod yang baru ni. So ini rupa tripod ni. Dia compact macam ni, tapi dia taklah se-compact yang macam mini tu kan. Mini tu kan besar ni je. So yang ni yang version panjang punya. Dia yang ni ada lock. Kalau korang buat macam ni tak boleh pusing dia punya handle atas ni. Kalau korang buat macam ni, dia boleh handle. Dia boleh pusing macam ni. So korang boleh adjust korang punya angle nak mana satu. Lepas tu dia ada bagi remote. Remote senang sangat nak connect. Lepas tu dia punya grip ni agak grip lah. Okay. Lepas tu dia punya tempat letak phone pun dia ada bunyi. Dengar tak? So kita tahu. Okay. Lepas tu boleh adjust. Nak macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke, macam ni ke. So semua boleh. Lepas tu boleh adjust dia punya longgar atau ketat dekat sini. Lepas tu dia boleh buka. Dia boleh buka. Dan panjangkan sampai, tak silap sampai 2 meter atau 1 poin lebih lah. Okay. Panjang. Macam ni. Lepas tu dia punya nak tutup buka tu sangat smooth lah. And then dia 3 kaki. Yang ni 3 kaki yang jenis macam kukuh. Dia punya kaki tu jenis lebar. Dia tak macam before punya tripod. And besi dia tu pun lebih kukuh lah daripada besi yang biasa tu. Kalau korang nak pakai, korang buka je. Buka macam ni. Lepas tu stand kan dia. So far dah guna dekat pantai dengan angin yang sangat kuat. So best lah tripod ni. Berbaloi duit 70 lebih. Okay. Itu je. So aku nak cerita kat korang 2 kejadian yang agak pelik dan misteri lah. First kali masa kita orang turun ke parking, kita orang kan nak pergi keluar makan. Jadinya Pak Is bawa kereta keluar daripada parking lah. Aku ada sekali dalam tu. Dia dengar yang aku ni cakap kat dia yang aku cakap macam ni. Slow sikit. Hati-hati. Aku cakap macam tu. But yang peliknya aku tak cakap apa-apa. And dia pun macam, slow? Dia cakap macam tu tau. Lepas tu aku macam, apa dia? I tak cakap apa-apa pun dengan you. Lepas tu dia macam, ya ke? Tadi I dengar you cakap, mana ada you ni. Aku cakap macam tu lah kan. Sebab kita pun macam pelik lah. Dalam malam laki aku pula buat lawak ayam macam tu. Aku ingat dia buat lawak lah, tapi sebenarnya betul. Lepas tu aku pun macam, okay, aku buat tak tahu je lah. Lepas tu tadi nak balik ke KL, dekat highway tu, aku tidur. Anak-anak semua tidur. Yang berjaga cuma dia. Dia bawa kereta lah. Lepas tu, kita orang dua-dua dengar benda yang sama. Kita orang dengar bunyi baby nangis. Aku ingatkan anak aku. Aku pun terkejut. Dia pun terkejut. Sebabnya dia pakai earphone kat sebelah. So sepatutnya dia tak dengar lah apa yang aku dengar. Tapi dia dengar. Lepas tu dia macam, siapa nangis? Kakak ke adik? Macam tu. Lepas tu aku macam, mana ada anak kita nangis? Tapi I dengar. I dengar bunyi baby nangis. Dia pun cakap, ya, I pun dengar. Lepas tu kita orang berdua senyap je sampailah ke KL. So itulah kejadian yang pelik dan misteri. Tapi aku anggap je lah, mungkin dia nak main-main dengan kita ke kan.
Okay, so dengan video ni sudah percutian kita 4 hari 3 malam di Kuantan. So untuk tahun 2026, aku rasa sepanjang nak ke pertengahan ni, ini perkara yang paling best lah. Macam pergi bercuti kan. Sebab Faiz pun jarang dapat cuti. Lepas tu kalau dapat cuti pun agak susah sebab dia pun masih orang mencari-cari dia apa semua kan. So aku macam tak suka bila kita orang bercuti tapi ada bos-bos call ke, kawan call ke, aku tak suka benda tu. Tapi Alhamdulillah lah, anak-anak pun bagi kerjasama sikit walaupun menangis, walaupun ada yang buat ona, tapi kita layankan je lah sementara diorang kecil kan. So next trip insyaAllah mungkin next year, who knows. Okay, so tu je. Jangan lupa like video ni, jangan lupa subscribe kalau belum. Video seram sejuk akan coming soon. So thank you so much for watching. I hope you guys love this video. I see you guys in my next video. Bye.